khabar hari ni? Alhamdulillah, sihat saja. Sebelum tu sebabkan ini sesi pertama kita dulu. So boleh tak kamu perkenalkan diri baik? Okey. Apa je yang cik nak tahu? Apa yang kamu nak beritahu saya semua saya terbuka. Nama, umur, belajar kat mana? Okey, boleh. Okey, nama saya Nur Zaika Binti Fizul. Saya banyak juga nama panggilan, tapi mostly yang orang panggil selalunya Ika lah. So bolehlah cik bagi panggil saya Ika. Saya student lagi. Saya belajar dekat Universiti Pendidikan Siti Idris. Kos ekonomi dalam kewangan Islam. Lepas tu saya ni anak sulung daripada 3 orang adik-beradik. Saya juga tinggal dekat Perak. Itu je dengan saya. Jadi ada tak kampung-kampung dekat kawasan sini ke kawasan jauh ke tempat tinggal yang lahir kat mana? Memang lahir kat ni ke? Sebenarnya itulah, saya ni duduk sini kecil dah 20 tahun lebih. So tapi sebenarnya saya ni asal dari Pulau Pinang. Mak ayah saya semua Pulau Pinang. Cuma kita orang duduk sini sebab parents kita, saya kerja kat sini macam tu. Dah ready hari ni? Saya sangat ready sebab saya memang perlulah share sikit pasal kehidupan saya supaya hilang sikit saya punya orang panggil beban. So hari ni rasa macam mana? Rasa happy ke, sedih ke, penat ke? Boleh kongsi kan? Itulah dah week sebagai student, dah week yang hampir untuk exam ni, dia macam banyak sikit benda nak kena buat, banyak assignment apa semua, banyak benda nak kena fikir. So dia sangat memenatkan saya lah daripada segi mental. Sebab yelah saya macam kita tahu doktor selalu bagi kita banyak assignment. Lepas tu bila dah dekat-dekat lah macam banyak assignment, lepas tu due date pun dah dekat-dekat. Lepas tu kita kena fikir lagi, kita nak kena cover topik-topik yang kita tak okey untuk exam. Lepas tu saya juga macam ada banyak jual benda aktiviti kat universiti ni. Macam ada program-program yang perlu saya jadi jawatan kuasa. So banyak benda saya perlu fikir. So dia membebankan saya. So beban lah ni. So ni penat fizikal ke, penat mental ke? Saya rasa boleh kata dua-dua lah, tapi lebih kepada mental. Sebab yelah, saya jenis yang macam kalau babak penat fizikal ni saya pun jadi adapt, tapi penat mental ni tak boleh lah. Dia macam sangat serabut tu otak. Jadi kita akan mulakan sesi. Sebelum kita mulakan sesi, Okay. boleh tak kalau saya nak kamu lawat soalan borang dalam borang ni. So nanti kita akan teruskan dengan sesi seterusnya Okay, baiklah. dengan boleh jawab?
saya dah siapkan semua. Okey, saya dah lengkapkan semua. Okey, terima kasih. Kita ada orang makan ni? Alhamdulillah, dah petang dah ni saya makan dah. Semua tu lah saya makan sikit-sikit je. Sebab saya macam tak ada selera lah. Macam tak tahu nak makan apa. Serabut lah macam lagi. Faham. Jadi, Eka pun dah jawab soal borang-borang yang saya bagi ni. Di mana satunya borang psychosocial. Di mana kita ambil berat lah kita kesihatan Eka, kesihatan mental secara umumnya lah. Okay, seterusnya kita dah buat, kita dah isi beberapa persetujuan Tuan Ayum untuk tahun ini dulu ni. Di mana Eka dah bersetuju lah untuk jadi klien saya. Jadinya Eka dia nak tetapkan nombor berapa untuk sesi kali ni? Bagi saya, yelah kita dah sesi ni macam agak privacy lah kan. Sebab kita cerita benda yang jarang kita kongsi kat semua orang. Lepas tu cerita yang memang macam kita tak boleh sangat kongsi. Dan kongsi tu pun dekat orang yang kita percaya. So saya rasa lah kan, saya rasa untuk kita buat macam satu peraturan ataupun perjanjian di mana apa yang saya cerita tu nanti harapnya lah tak cerita kepada orang lain ataupun menjadi cerita contoh ke, tak pun diviral-viralkan. So antara saya dan kaunselor je tahu apa yang saya cerita pada petang ni. Okay, jadi Eka nak letakkan peraturan di mana cerita sini hari Senin lah ya. Jadi antara kita berdua je lah. Okay, sebelum kita mulakan sesi ni, saya nak terangkan sikit supaya Eka lebih selesa lah ya. Sesi kita hari ni lebih kurang dalam 45 minit untuk satu sesi je lah. Selalunya dalam 45 minit hingga 1 jam je. Jadi biasanya sesi kaunseling ni boleh berlangsung beberapa kali ikut keadaan raya lah, keadaan Eka. Tapi untuk hari ni kita buat satu sesi je lah dulu. Dan semua yang Eka cerita, macam Eka cakap tadi, semua yang Eka cerita adalah sulit dan akan dirahsiakan. Jadi saya takkan berkongsi lah cerita Eka ni dengan orang lain. Ataupun macam Eka cakap, jadikan contoh kepada orang lain Eka punya masalah ni lah. Jadi tanpa izin Eka, kecuali kalau melibatkan keselamatan Eka ataupun keselamatan orang lain. Okay? Okay, peranan saya sebagai kaunselor lah dekat sini adalah untuk selalunya lah, mostly saya akan hanya mendengar dan bantu Eka untuk faham apa yang Eka sedang lalui sekarang lah. Okay, jadi peranan Eka pula, Eka perlu faham diri Eka sendiri dan cerita dengan jujur dengan saya lah. Tak perlulah takut nak mengejar sebab dekat sini adalah ruang selamat untuk Eka. Jadi kalau ada apa-apa yang Eka tak selesai, Eka bagi tahu je. Sebab cerita ni sini habis sini je. Ni antara Eka dengan saya je. Jadi tapi macam dah dalam borang ni beritahu, saya dah minta pertolongan Eka lah untuk buat rakaman. Rakaman ni hanya digunakan untuk tujuan akademik sajalah, semata-mata bagi keperluan khusus saya. Dan ini hanya saya dan pensyarah khusus sajalah yang akan dengar rakaman ni. Jadi takkan tersebar dengar. Oh, okey, baiklah. Saya rasa saya dah mula selesa dengan apa yang kaunselor ceritakan kat saya, apa tujuan kita punya sesi ni. Okey, saya rasa saya bolehlah cerita dengan lebih tenang. Okay, jadi apa yang buatkan Eka datang untuk sesi pada hari ini? Kenapa saya datang di sini? Sebenarnya sebab
kebelakangan ni lah, bila dah masuk hectic week ni, saya rasa macam saya terbeban lah sikit. Macam banyak sangat benda yang saya kena tanggung, so dia macam menyerabutkan saya sikit. So bila hectic week ni, macam-macam benda yang saya perlu fokus. Bila hectic week ni juga banyak assignment mula, macam banyak terkumpul. Sebab macam akan kita belajar sebanyak subjek. So dia semua subjek tu bila semuanya ada assignment, dia jadi macam banyak. Lepas tu dengan date pun dah dekat. So saya sangat terbeban lah dengan tu, sebab saya tak tahu nak mula daripada yang mana satu. Semuanya banyak dan dekat. So benda tu jadi satu masalah lah kat saya. Saya jadi stress, sabut tertekan. Okey, jadi macam terlalu banyak lah benda Eka tanggung seorang diri. Jadi apa yang paling berat untuk Eka sekarang ni? Saya rasa yang paling berat yang membebankan masalah mental saya adalah macam-macam sebenarnya. Sebab bila jadi student ni, banyak benda kita kena fikir. Contoh, kita kena fikir pasal akademik, kita nak kena sentiasa on track dengan apa yang lecturer ajar. Lepas tu apa yang lecturer suruh. Lepas tu kita juga kena macam ambil tahu benda-benda yang penting dalam akademik kita ni. Macam tarikh-tarikh penghantaran assignment apa semua. Lepas tu sebagai student juga, kita sebagai student yang masih lagi di bawah tanggungan, so kita perlulah rasa macam ada rasa bertanggungjawab tu. Sebab contohlah, kita ni student, pasal mak ayah kita pula ada kerja dia sendiri. So kita sebagai student kita kena faham juga, walaupun kita student, kita faham juga apa yang terjadi, apa yang ditanggung oleh ibu bapa kita juga. So ya, kita kena pandai uruskan masa, jaga adik-adik aku semua. Lepas tu dia pun sebab saya kan ada adik lagi. Lepas tu as student juga, saya ni banyak juga join aktiviti-aktiviti yang dijalankan. So jadi saya perlu take note macam-macam benda. Sebab saya pun ada join sebagai jawatan kuasa. So banyak benda saya perlu ambil serius, saya perlu ambil tahu, ambil ingat semua. So dia sangat-sangatlah mengganggu mental saya. Macam tu, saya lebih kepada yang mengganggu mental lah. Gitu. Jadi Eka ceritanya Eka banyak minat tertanggung dengan Eka dengan adik-adik ramai. Jadi macam apa yang nak saya dapat jangka, Eka anak sulung tu? Betul tu, personal. Okay. Jadi beban lah, sebab bila anak sulung kan kita setakat kena fikir pasal belajar dan kena fikir pasal adik-adik juga. Sebab kan apa yang Eka rasa. Jadi setakat ni Eka dengan kawan-kawan okey? Ya, Alhamdulillah setakat ni okey je. Sebab saya dikelilingi oleh rakan-rakan yang masih kawan lagi perangai dia orang. Tak adalah macam pelik-pelik sangat, tapi still ada tu. Contoh macam kawan saya yang bersentiasa macam tak ada benda pun dia nak emo macam tu. Dia macam tak ada benda yang tak ada benda yang serabut kau tak ada pun, tapi tiba-tiba dia nak emo, nak lepaskan ke orang lain macam tu. So, macam saya tak suka orang yang macam tu. So saya main itu. Lepas tu yang pelik-pelik lain pun tak ada sangat. Cuma kadang tu pun ada juga yang satu kali kita buat assignment dengan kawan kita yang tak kenal. Dia tak kenal perangai kita, kita pun tak kenal perangai dia. So dia jadi, bila dia tak kenal perangai kita, dia ingat kita ni macam kalau kita buat lambat kerja lah, tak siap kerja, bukanlah lambat kerja, macam tak bagi komitmen sama-sama dengan dia. Contoh dia siap, dia tengah buat kerja sekarang tapi dia tak buat. So dia macam nak juga kita buat kerja berkumpulan tu sama-sama dengan dia. Padahal kita pun ada benda yang kita kena buat sebab kita tak sambung kelas. So dia macam agak menekan-nekan supaya kita buat dan siapkan pada